Okey, selamat pagi lah. Ni bilik yang kami duduk. Dia toilet. Orang selalu tunjuk bilik hari mula sampai. Saya tunjuk bilik hari lah nak balik pun tunjuk. Motor duduk kat bawah tu. Ni bilik. Sani dengan Zairul tidur di sini. Dua orang, saya tidur kat sana. Balik saya pakai slipper je lah. Telefon, pasport apa semua, bateri, macam-macam. Asal macam banyak barang. Tadi macam isi semua lah. Okay, 3. Okay, tak ada apa dah. Okay lah. Bilik saya duduk tingkat 2, bilik 202. Hari ni 26 hari bulan 26 hari bulan 7. Saya sampai di sini 23 hari bulan. Kayaknya 23 hari bulan malam tu dah ada di sini. 23, 24, 25. Hari ni 26. 3 malam lah di Koh Samui. Rehat-rehat santai je, tak buat video apa. Cuma rehat. Morning. Tak ada orang pun. Letak dah tu okey kot noh. Kita tak ada apa, bilik tak ada apa. Pasport geran pun saya letak atas lah, senang. Saya nak ambil ke apa ke. Dengan kam dekat. Dah apa ni? Telefon. Habis. Bateri. Oh, jam saya lupa charge. Ada lagi bateri. Habis bateri. Letak kat itu. Lupa nak bawa naik. Apalah, ubah motor. Letak kat depan dulu. Ni Sani. Okey ya. Bilik semua okey ya. Alhamdulillah 3 hari kat sini. 3 hari rehat di sini. Angin belakang elok. Cun. Sobo okey tak? Keras tak? Keras. Dia lah. Mau 7 menam. Try menam. Okey, 3 hari saya duduk di sini. 22 hari bulan daripada rumah ke Hat Nyai. Tidur semalam di Sakura. Lepas tu 24 hari bulan pagi. 22 hari bulan daripada rumah ke Hat Nyai. 23 hari bulan pagi, hari Rabu, daripada Hat Nyai terus gerak ke Samui, singgah di Kanung, Telenoi apa semua kan. Lepas masuk feri, dapat feri pukul 3, masuk ke sini. Kiranya 23 malam dah ada di Samui. 23, 24, 25, 3 malam lah di Samui. Tu dah bilik saya tuan tu, tingkat 2. Hari ni 26 hari bulan. Nak gerak balik tak bangun ke ni. 2 biji motor, Mamek dengan Taufik. Saya rasa macam nak buka helmet dulu. Sekejap baru on semula selepas lepas turun. Okey, ciao. Ni cip kita jalan lah ya. Ikut lah pukul 7 5 pukul 6.45 kita 6.40 lah. Kalau naik ferry dan lah 6
6.45 waktu kita. 6 ni ikut waktu sini pukul 8 ke? 8 kita. pukul 7 pagi sini kita dah naik ni. dia nak baca habis. Tak boleh breakfast lah. Ha, Nak naik pukul 6. nak try. Nak naik pukul 6. Dah nak ni 5.42. Sekarang kita pergi tengok dulu. Kalau lambat lagi kita patah balik. Dah dapat cari ikut dekat tu lah. Baru jalan pada ni rasanya. Paruh sana. Paruh pada ni. Paruh pada ni ada setengah jam. Ada 20 minit. Lagi sikit dah. Ya. Kita tengok dulu. Jalan. Dah, dah. Jom. Macam mana? Nak tengok dulu? Tengok lah. Keluar. Ha. Okey. Wait je lah. Nak pergi? Kalau breakfast, pergi ni kan lah. Okay, Alhamdulillah selesai semua kat masjid dan jugalah jemaah yang pilih daripada sini masjid Kampung Melayu. Masjid ni kira macam tok jugalah di sini kan. Memang ramai pelancong-pelancong. Kemarin Jumaat pun ramai pelancong dari luar sehingga mai sini. Kira saya rasa masjid ni paling besar lah dalam Samui ni. Saya dengan geng cuba nak ligan ferry kut-kut dan sempat pagi ni waktu Malaysia pukul 6.41 daripada masjid ni nak ke ferry tu lebih kurang 20 minit 15 minit juga. Kalau sempat ya. Depan ni memang banyak sarapan sebab sini semua kampungan Melayu. Ya, Assalamualaikum. Bagi salam sekali lagi. Tadi dalam hotel saya ada bercakap sikit-sikit 22 hari bulan kami gerak daripada rumah masuk petang sampai dekat border Bukit Kayu Hitam, masuk ikut Bukit Kayu Hitam. Tidur di Hatnyai dulu semalam 22 hari bulan tu, tidur di Hatnyai, makan steamboat apa semua di Hatnyai. 23 hari bulan awal pagi selepas subuh tu daripada Sakura Budget Hotel kami gerak ke destinasi pertama. Kami berhenti di 7E Patalong. Selepas 7E Patalong gerak terus ke Telenoi, dia punya jabatan kan. Lepas ke jabatan mula tu nak pergi dekat Wing Park dekat kincir angin yang banyak-banyak tu. Jadi cari ayatnya terus naik atas ke Kanung Beach. Daripada Kanung Beach setengah jam je. Memang view cantik lah di Kanung Beach tu. Setengah jam ke Sitran Ferry. Sempat naik pukul 3 atau pukul 4, saya dah lupa dah. Video yang lepas sebelum ni adalah saya tunjukkan di Sitran Ferry tu. Masuk sampai ke Koh Samui petang dah maghrib. Terus mai dekat masjid tadi jamak. Lepas tu selesai makan di kedai Awal Cafe depan masjid lah kedai tu. Selepas selesai makan apa semua, terus pergi ke hotel. Dah masuk hotel tu tak keluar dah malam tu. Tidur terus. Tidur. Lepas tidur tu okey, 23 hari bulan tu malam 23 tu dah ada di Samui. 23, 24 malam, 25 malam. Hari ni 26 pagi. 26 pagi kami gerak dari Koh Samui nak balik ke Tanah Besar lah. Perancangan untuk hari ni nak balik singgah dekat Kincir Angin kan. Hari tu dah tak dan kat Kincir Angin tu. Hari ni nak singgah kat Kincir Angin tu. Lepas singgah Kincir Angin, singgah dekat Road 41, makan tengah hari apa semua, terus lajak balik ke border Bukit Kayu Hitam. 2 hari 2 hari di sini 2 hari 3 malam di Koh Samui. Banyak tempat jugalah saya pergi
dengan member-member. Banyak masa juga rehat di bilik. Kebanyakan tu rehat di bilik lah. Tapi dah lah ambil gambar di tempat apa viral-viral kan. Cuma 0 kilometer saya tak pergi hati tak gental. Hati tak gental. Saya duk tengok video-video orang cara naik situ pun macam banyak off-road, banyak video naik saja, video turun saya duk cari tak jumpa kan. Jadi macam tak mau ambil risiko lah. Saya pun mengakulah saya tak berani. Hati saya tak mau kan. Jadi 0 km kami tak pergi pula. Kami cuma naik di yang tempat batu tu, 1 dengan 2 bayar tiket 2 tebat. Lepas tu banyak pergi ke pulau, bukan pulau, ke pantai, ronda malam-malam. Yang tu sahajalah. Lain-lain tu saat ni lah kita cerita semula. Sebab ni kejap masa nak alihkan feri. Okey, baik. Dah sampai dekat terminal. Tiket sini ya? Dah jalan. Dah jalan. Ha? Ada. Tiket boleh sini ya? Tiket? Motorbike? Ya, motorbike. Go back on the main road. Go back? Turn left. Turn left? 100 meter turn right is that office. Oh, office. Ada tiket kena beli sana. Kena beli kat sana. Sambung cerita 2 hari 3 malam rehat di Samui. Alhamdulillah badan boleh recover balik apa semua kan. Saya baru ingat masa mai dengan late dulu, kena beli tiket di sebelah sana. Tadi pergi kat situ, dia habaq lah, patah balik mai kat office, beli tiket, kena isi form semua kot kan. Macam mula-mula mai hari tu. Untuk 250cc 230 baht. Kat sini baru saya ingat. Betul. Tak apalah, beli tiket dulu. Satgi pergi ronda. Masa mai dengan late dulu baru ingat. How many motorbike? Ya. How many motorbike? 5. Right, huh? Ya. Okay, sir. Number plate and lead. How many cc? 250. Okey, lebih kurang 1 jam 15 minit sampai di seberang sebelah sini lah. Saya cari tangga sini juga lah. Terlena jugalah atas feri tu. Tadi dah bangun awal kan. Mangkit awal tadi pukul 4 dah mangkit dah. Pukul 4 mangkit. Okey, tu dia. Motor duduk di belakang. Okey. Alhamdulillah sampai kat sini. Oh. Nak bagi lori pergi dulu. Okey, alhamdulillah selamat sampai di seberang sebelah sini ya. Naik. Tu dia. Yang nak pergi sebelah sana. Saya dah sampai. Selamat sampai di Tanah Besar, alhamdulillah. Di sini pukul 9.40 lah. 9.40. Lebih kurang 3 jam jugalah nak sampai dekat road 41 ataupun nak pergi dekat Wing Park tu, dekat tempat kinci angin. Ikutlah perancangan mana pun. Okey. Lain-lain tu tak ada apa.
Saya tak banyak sangat buat video di pulau kan, sebab saya mai bercuti. Saya mai rehat je di pulau tu. Kiranya banyak buat aktiviti sendiri je lah kan. Dengan member-member pun banyak duduk di bilik je. Sorang-sorang duduk bilik. Keluar tengah hari. Hari pertama tu keluar lah. Hari pertama tu keluar awal. Masa keluar awal tu hangat sangat lah. Sampai terbakar panas apa semua. Sampai petang keluar. Balik saat malam keluar pula. Macam tu lah hari-hari. Cuma hari kedua lewat sikit. Hari kedua petang, pagi keluar saat tengah hari Jumaat. Lepas tu balik pada Jumaat tu singgah dekat kedai depan Bangkok Hospital. Selesai makan apa semua, balik bilik tidur sat. Petang keluar lah yang pantai yang cantik tu. Lain-lain tak ada apa sangat. Saya banyak buat video semasa main je lah. Di sini macam saya kata lah kan, banyak aktiviti yang tak jadi. Hati saya ni tak kental sangat pun kan. Duk kata nak naik 0 km tu saya tak berani. Member-member lain pun macam kita tak payah lah buat yang lain. Bila buat yang lain, kami pergi dekat tu lah, Batu Dua tu yang ada tangan. Lepas pergi Batu Dua tu banyak pergi pantai lah kan, aktiviti pantai apa semua. Yang tu je lah. Lain-lain tu tak ada apa. Pergi bawa? Bawa? Bawa. Ya, okey. Kita pergi tu dulu. Kencing kan nak pergi road Pak tu ya? Boleh nak pergi jom? Ya. Boleh ya. Saya terlupa charge. Ya? Dok. Tak boleh. Tak kena cara. Tak kena cara. Kena study lagi. Betul. Boleh dapat betul. Terlupa pergi lah bak tu. Dah terlupa pergi lah bak tu. Rider kita dari Sik. Ni orang Sik. Orang Sik tu tengok ni. Boleh mari ya. Ada pedok, ada. Tadi awal tu duk kena kado dengan malam tak study cara-cara nak connect apa semua kan. Saya dengar YouTube je lah. Ni saya bagi topik bawa. Kiranya dari sini Sitran Ferry ni, Sitran Ferry pergi ke Win-Win. Minyak dah isi apa semua dah. Makan pun makan kat 7E lah. Kiranya bermula dari Sitran Ferry ni pukul 10 pagi lah. 10 pagi waktu Malaysia. Saya suka cakap waktu Malaysia lagi. Jadi tak keliru kan. Saya duk main banyak kali pun jadi keliru. Waktu Malaysia pukul 10 lah. Pukul 10 daripada sini nak ke Kincir Angin Patalong. Settle di Kincir Angin. Kincir Angin settle pergi dekat road 41. Road 41 tu nak pergi makan je lah kan. Macam bro Sani dengan Zairul pun tak pernah sampai lagi dekat road 41 tu. Jadi pergi makan. Lepas tu satu lagi yang menarik, Cik Azrul. Cik Azrul kata dia nak belanja.
Dia kata makan apa pun tak apa, tomahawk pun tak apa. Tu dia. Tak kira tahu ada western kat tu. Lain-lain tu tak ada apa sangat lah, ya. Sama je lah kan. Saya balik mana-mana pun macam biasa lah kan. Kurang sangat lah bercakap kan. Ada masa je lah. Okey lah. Terima kasih yang menonton untuk pagi ni, 26 hari bulan 7. Saya daripada Koh Samui. Tadi solat kat Masjid Kampung Melayu. Mula tu nak makan dekat situ tapi tak sempat. Bukan tak dan. Saja galak nak ligan feri yang awal tu. Elok dah sampai, feri pun dah jalan dah. Beli tiket apa semua, makan kat 7E. Naik atas feri baru sampai sini lah pukul 10. Okey lah. Macam biasa sampai depan-depan tu, saya bersambung bercakap. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Selamat pagi guys, selamat tengah hari. Hari ni 26 hari bulan 7 Pak Long daripada Samui. Saya daripada Samui, turun dari JT Sitran nak pi dekat Patalong. Nak pi tengok kincir angin. Ni saya on dua-dua. Live TikTok dengan saya rakam. Rakam pakai kamera ni. Yang ni saya post dekat YouTube lah nanti. Dua-dua on lah. Dalam ni ikut boleh baca. Tadi mula ni apa? Mula tadi cari kamera tak jumpa. Ni topik ajak berhenti pula. Tunggu Mirul tak nampak rupa tunggu Mirul tak nampak lagi belakang. Tu Sani dengan Zairul. Yang depan ni Topik. Saya on dua-dua ni. Kamera ni on, live TikTok on. Nanti bolehlah share cerita. Saya tak pernah buat hari ni live TikTok ni, pertama kali. Tu dia pertama kali. Say right Pak Long, say right. Baik-baik insya-Allah. Moga dipermudahkan urusan Pak Long dengan geng. Tunggu member yang seorang lagi yang naik GS tu, lepas belakang. Kesian kat dia GS 1250. Kita naik skuter 250 je. Suku pun tak sampai dari sisi dia. Duk naik 100, naik 80, naik 90. Dia duk ikut jenuh. Kesian kat dia. Live. Tak pernah pun buat live. Hari ni baru tak pernah lagi duk buat live. Hari ni try. Tadi mula dengar radio. Betul? Lepas tu dengar lagu je, bosan. Aduh. Lepas tu try kodek. Dia naik yang apa, live TikTok kan. Tekan lah. Okey, dah sampai dekat kawasan Patalong, kawasan kincir angin. Tu dia. Topik berhenti minum dulu. Ayat nyok. Tadi ni saya sambil on live TikTok. Saya tak pernah lagi buat live TikTok sebelum ni. Itulah kali pertama dalam sejarah Pak Long. Saya buat live sambil ride. Okey lah, ada 1000 view. Mula tu saya duduk dengar lagu, dengar radio, ada bosan jadi macam boring . Sambil live tu saya duk baca lah kan, ada yang duk komen bawah-bawah tu apa semua. Komen tanya pergi mana apa semua. Saya pun jawab lah. Masa berhenti kat lampu isyarat tu banyak lah saya baca. Masa berjalan tu tak boleh lah kan. Mau baca sambil berjalan rasanya cum pungkok pick up
Ni saya nak sampai ke kawasan, di kawasan sampai di kawasan Kencik Angin. Okey, dah sampai Kencik Angin yang pertama. Macam saya habaq sebelum ni tengok Kencik Angin ni dia macam apa, kipas kapal terbang yang besar macam UFO. Dia. Tapi nak berhenti ambil gambar kot. Yang kat depan tu lagi cantik lah. Saya off dulu lah rakaman kan. Ya? Ha? Tengok yang mana yang paling cantik boleh? Okey, saya jalan dulu topik dah. Nak berhenti yang paling cantik. Paling cantik yang nampak je lah. Itu saya berhenti yang tengah sana. Ada kawasan rumah orang. Ini tak berhenti kot rumah orang. Sampai route 41. Boleh tahan mengantuk dia. Aduh, rasa hilang tenaga. Sampai route 41. Saya and the gang rasa macam nak terlena atas motor. Aduh. Asal macam nak terlena atas motor. Ni duk pegang apa? Dengan glove. Bawah penuh. Dari mana? Ya? Pergi Samui. Ya? Balik. Okey, sampai dekat route 41. Makan-makan apa semua dulu. Settle semua makan. Kita gerak balik. Okey, saya tak mau cakap banyak. Letih semua. Tak mau cakap banyak. Okey. Okey, alhamdulillah selamat sampai dekat border Bukit Kayu Hitam. Saya tak buat sangatlah video kan, tapi ada jugalah saya bercakap-cakap kan. Macam duk habaq selalu kan. Cuaca sama. Mana dia? Motor. Motor. Kak. Okey, motor. Cari lorong motor pun tak jumpa dah. Masuk ikut Bukit Kayu Hitam. Balik pun ikut Bukit Kayu Hitam. Mati kat Petronas. Ambil keluar. Ambil depan lah. Depan. Mati Petronas
Lepas tu kita nak gerak lah. Sebab Ahmed dia nak isi minyak kat Shell kot. Dia duduk baris. Okey, border Bukit Kayu Hitam. Terima kasih lah. Minta maaf banyak-banyak video Pak Long yang tak seberapa ni. Saya pun rasa macam mana kata nak abang. Bila cuaca panas sangat dengan keadaan rasa bahang, jadi mood kita nak buat video tu jadi macam tak berapa ni sangat kan. Kualiti video pun saya rasa macam tak puas hati. Dan duk rasa saya ada rakam hari-hari yang keluar di Samui tu, ada saya buat rakam sikit-sikit apa semua kan. Tapi saya sendiri rasa macam tak apa okey. Saya tak mau post lah. Sanot. Alhamdulillah, yang ni betul-betul jejak kaki di Malaysia dah. Saya minta maaf banyak-banyak sekali lagi lah. Kualiti video saya memang tak okey lah. Bukan kualiti, saya bercakap tu macam tak ada semangat kan. Dekat sana pun ada saya buat video. Hari pertama kami keluar pagi tu, dah ronda rata tempat dah. Nak pi dekat 0 km, pi makan, pi sana, pi sini. Tapi bila saya bercakap tu rasa macam tak bermaya kan. Dengan cuaca panas, dengan perit. Lepas tu tengah hari tu keluar pula, saya tak bawa helmet full face ni. Saya pakai helmet ARC yang steng tu. Masa tu pun saya ada buat video di tempat batu yang tinggi tu. Saya buat video bercakap-cakap, tapi dengan keadaan cuaca yang sangat panas, jadi saya pun tak berapa nak bercakap sangat. Jadi saya tak post lah video tu. Cuma video saya pi dengan balik ialah 3 hari di Samui tu. Kalau kata ada orang nak dengar cerita, nanti saya boleh je apa orang kata apa buat rumusan. Tapi alhamdulillah lah, semua okey, cuaca okey, boot kira semua lah, semua dari segi hotel, makan, cuaca, alhamdulillah semua clear. Sebab ada yang sahabat-sahabat kita pi hujan, ombak bergelora sampai ada setengah yang patah balik pi destinasi lain. Ada juga yang tu pun sampai feri tak boleh bergerak. Ada dalam minggu lepas ke 2 minggu lepas yang tu lah, feri tak boleh bergerak langsung. Sampai semua orang kena sidai dekat JT Sitran tu. Yang tu benda yang tak dapat nak elak lah kan. Tapi untuk urusan Pak Long dengan member-member ni semua okey, alhamdulillah. Semua berjalan lancar sampailah keluar border, masuk dan keluar. Kami masuk 22 hari bulan, hari Selasa. Hari Rabu. 22 hari bulan Rabu. Betul lah, 22 hari bulan hari Selasa keluar border. Lepas tu hari Rabu daripada hotel Sakura Bajet terus ke 7E, pergi dekat Jabatan Telenor, masuk ke Kanong Beach. Lepas ke Kanong Beach lebih kurang 30 minit saja, terus naik ke ferry. Naik ferry pun pukul 5 waktu Malaysia. Sampai kat sana lebih kurang 6 lebih dah lah. Sebab pukul 5.30 baru dia jalan. Dah masuk sana semua, alhamdulillah. Pergi sampai Kampung Melayu, makan apa semua. Malam balik bilik, ada keluar ronda-ronda start kan. Okey lah yang tu kan. Lepas tu hari kedua, hari ketiga ronda di sana. Banyak tempat jugalah yang pergi, adalah gambar. Cuma saya ambil video sikit-sikit tu, adalah kan, letak dalam TikTok tu. Tempat-tempat viral macam batu yang hujung tu apa semua tu, adalah ambil kan. Cuma 0 km saya tak pergi lah. Memang saya tak berani lah. Duk tengok video orang naik, cara naik apa semua, mereka memang kental lah. Pak Long tak sampai tahap tu. Pak Long takut. Okey, sampai dekat sini nak salam dengan
geng-geng. Kiranya saya berpisah sementara dengan mereka di sini lah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Mereka nak balik, Sani balik Jitra, Zairul balik Lustak, Amek dengan Apik balik Kulim. Dah Amek dengan Apik balik Kulim. Okey lah, percutian kita berjalan lancar. Dah, percutian kita berjalan lancar. Menjejak Malaysia. Oh, tu dia. Lupa dah. Lupa ni beg ni ada jongkong mas apa semua dah ni. Tu dah tak, sebab aku naik duduk belakang rasa macam keras sikit. Tu okey dia main sikit sebab Kalau tempat tadi kalau katam. Tu masa kita naik di sana tu duk rasa feel je kan, sebab hari tu kita tukar spring keras. Bila tukar spring keras tu, lepas tu adjust pula tinggi dia ni dia jadi keras. Tu duk tengok tadi duk macam main-main okey tu. Okey ni Petronas Bukit Kayu Hitam, checkpoint lah. Checkpoint lah. Balik rumah masing-masing. Depa sambung perjalanan lagi dah sampai ni. Sani Jitra keluar naik way keluar kanan. Tak ada penuh dalam. Satu cara lagi boleh lah. Bawa gelap beg. Kalau hasad beg ada apa pun. beg ada aksesori je. Tak payah kalau beg bubuh lah ni dalam ni, tak boleh. Tak boleh, dia berimpit dah. Helmet tu kacau. Helmet tu kacau. Tak apa, ada tu je. Kau silap Zam. Atau bawa helmet siam. Helmet siam pakai lewe. Kita pala halui. Dok, pakai ni, pakai cap lah. Kalau pakai cap boleh Dia lewe. Kalau kita pi cuaca apa semua okey. Ada geruk yang pi tu sampai ombak. Tengok video tadi atas kapal kan. Kena ombak. Ombak tinggi, feri tak jalan. Dia berhenti. Lepas berhenti, lepas tu depa pi tempat lain. Feri. Ada yang kapal tu lah. Dia duduk tunggu lama, semua kena sidai. Dekat jeti lah. Dekat jeti belah sini kan. Nak pi masuk pulau tak boleh. Dekat Ben. Dekat Ben dia ni. Okay, Pik lah. Okay, Pik, masih. Alhamdulillah. Kata lah. Ni Pik. Balik baru buat video. Dekat sana 2 hari tak buat video. Kita bercuti. Tu Shopee. Yang ni original dia. Dia ada tapak bawah tu dengan ni. Tengok. Masih lah. Baik. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ni Bos Ahmed. Turun mana Ahmed? Lagi turun mana? Ya. Ahmed dengan ni. Pik. Pik sekali dengan saya. Ahmed dengan Pik sekali dia turun Sungai Petani. Ya dah. Dari subuh. Cuma kita mandi. Apa dia? Mak lagi nak mandi. Dia tak mandi sekali. Tu tengok turun dengan serabut tadi. Tu janjian batal ke apa kan tak jadi beban boleh lah. Kami duk perasak kemian tu, tak tidur malam. Ya kan? Boleh lah. Masihlah. InsyaAllah. Kita tak lain pula. Sangkut lah domoy. Alam makan minum apa? Dah. Boleh kontak-kontak ni. Lebih tu rezeki lah. Kemah Ni apa bantu mana guru Pak Jamak? Tak kami sini tadi tu. Sebelum sampai rumah. Belum sampai rumah. Sebelum sampai rumah. Tak mana? Masjid lah. Hari apa? Exit betul. Api balik Padang Fai tu. Turun tu juga kan. Balik ke Jidam. Balik ke Jidam. Masih ni. Dah tahu lah. dia sik. Asai sik. Dan kiri Jidam kanan. Kalau rumah saya tahu lah bandar utama.
Mana puteri tu? DPJ Ha? DPJ? Ha. Oh, baik buluh tempurung pecah Oh, tu. Duk tindan. Kalau satu tu. Balik kelai ambil. Tipe karah. Kena apa gam cat gajah pula. Okey lah. Baik. Ya? Salam. Okey baik. Palung nak air tu. Nah, kita naik airway. Kita U-turn masuk balik U-turn. Bawa geruk lain pula. Okey, selamat semua berpisah sementara di sini ya. InsyaAllah ada rezeki ride lagi dalam geruk ni. InsyaAllah ada video lah. Tunggu nak edit video lah pula kan minggu ni. Nak edit pun satu hari kan malas. Okey, terima kasih kepada semua-semua yang menonton video Pak Long yang tak seberapa tu kan. Jadi sekian lah daripada saya. Berakhir di Petronas Bukit Kayu Hitam. Sebelum ni video saya banyak berakhir di Danok. Hari ni lajak sikit main ke depan ni. Sebab yang ni geruk-geruk baru, member baru. Maksud saya ni saya tak pernah bawa lagi geruk ni kan. Yang ajak main ride ni pun Apik yang ajak. Lepas tu saya invite member saya yang daripada start ni, Zairul dengan Sani. Semua berjalan lancar lah. Terima kasih semua sekali lagi. Minta maaf lah video saya yang tak seberapa daripada mula sampai habis kan. Sebenarnya macam-macam saya nak buat aktiviti, nak bagi hadiah apa semua, tapi itulah tiket pi nak rehat. Okey lah, tak mahu melalut. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Pak Long Ejaz.